Sebuah kereta Honda dilihat hilang kawalan selepas cuba mengelak sebuah pacuan 4 roda yang menukar lorong secara tiba-tiba. Menerusi satu video rakaman dashcam yang kini tular di media sosial, insiden berkenaan membabitkan sebuah kereta Honda dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda berwarna putih. Kejadian ini difahamkan berlaku pada 11 Jun 2025, namun lokasi sebenar kejadian tidak dinyatakan oleh pemilik rakaman. Dalam rakaman tersebut, kereta Honda yang berada di laluan paling kiri dilihat dipandu laju sebelum membuat tindakan mengelak apabila sebuah pacuan 4 roda berwarna merah menukar lorong secara mengejut. Akibatnya, kereta tersebut hilang kawalan, berpusing dan merempuh sebuah lagi pacuan 4 roda berwarna putih di laluan bertentangan. Tiada info lanjut yang diketahui dan berikut adalah video yang tular.